Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim. Anda bersama TV Melata SK Kedai Belah 2. Hari ini kami berada di majlis perasmian Ihya Ramadan yang penuh berakah dan kemeriahan. Program Ihya Ramadan ini diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan dengan aktiviti kerohanian dan pembentukan sahsiah murid. Majlis ini dimulakan dengan nyanyian 3 buah lagu Negaraku, Selamat Sultan dan lagu sekolah dan bacaan doa bagi memberkati majlis. Seterusnya ialah ucapan ringkas dari Ketua Panitia Agama Islam, Ustaz Muhammad Nasir bin Talib. Peluang Ramadan ini untuk berubah menjadi baik, menjaga solat, menghormati guru dan rakan serta perbanyakkan amal baik walaupun kecil. Tidak lengkap majlis kita sekiranya tiada ucapan perasmian daripada Tuan Guru Besar Tuan Haji Othman bin Hussein. Yang diwajibkan pada seluruh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat. Namun begitu, saya percaya murid-murid yang ada di hadapan saya ini sebahagian besarnya lebih daripada 90% berlatih dan cuba untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Majlis penuh barakah ini telah dirasmikan oleh Tuan Guru Besar Tuan Haji Othman bin Hussein yang menekankan kepentingan menghayati Ramadan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Apakah azam Ramadan GB pada tahun ini? Alhamdulillah, insyaAllah saya cuba untuk memperbanyakkan ibadah, cuba untuk buat yang terbaik. Kerana bulan Ramadan hanyalah setahun sekali dan kita diberi peluang Allah SWT untuk menggandakan amal ibadah kita sebagaimana janji Allah SWT, pahala yang akan diberi cukup berlipat-lipat. Okey, terima kasih GB. Okey, Ahmad. Assalamualaikum PKM. Assalamualaikum. Apakah azam Ramadan PKM pada tahun ini? InsyaAllah tahun ni PKM, Alhamdulillah tahun-tahun lepas memang sunat tarawih PKM tak tinggal. Cumanya kita kena kualiti. Setiap kuantiti ni kena ada kualiti. Memang kita buat satu benda tu ada kuantiti. Kita kena tambahkan kuantiti dan kualiti dalam mali kita tu sendiri. Sebab kita ni kena ada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kita tingkatkan kualiti dunia dan kualiti di akhirat nanti. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Sir. Okey, waalaikumsalam. Apakah azam Ramadan pada tahun ini? Okey, azam cikgu pada tahun ini agar cikgu akan penuhkan Ramadan ini dengan ibadat yang baik dan juga pastikan tubuh cikgu kekal sihat untuk cikgu teruskan berpuasa dan juga penuhkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan juga ibadah-ibadah sampingan dan juga perbaiki lagi segala amalan cikgu untuk kerjaya cikgu sebagai guru dan juga untuk akhirat. Itu saja. Terima kasih Sir. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah azam Ramadan Cikgu pada tahun ini? Okey, pada Ramadan ini saya mahu jadi lebih baik, lebih tenang, lebih sabar dan lebih dekat dengan Allah SWT. Dan saya boleh melakukan ibadah yang wajib dan yang sunat dalam bulan Ramadan berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Dan saya harap saya lebih menjadi insan yang lebih baiklah daripada tahun-tahun sebelum ni. Selamat menyambut Ramadan. Jangan tinggal puasa tau. Dan jangan main mercun, nanti putus jari. Jari kita tak ada jual kat kedai. Okay, bye. Assalamualaikum Aish. Waalaikumsalam. Apakah azam Ramadan awak pada tahun ini? Azam Ramadan saya pada tahun ini, saya ingin melakukan ibadah yang sebanyak mungkin. Terima kasih Aish. Sama-sama.
Assalamualaikum Yasmin. Waalaikumsalam. Apakah azam Ramadan awak pada tahun ini? Saya ingin berpuasa penuh macam tahun-tahun yang lepas. Terima kasih Yasmin. Sama-sama. Semoga program Ia Ramadan ini dapat membentuk murid yang berakhlak mulia dan berjiwa penyayang. Teruskan bersama TV Meletup SK Kedai Bulu 2. Salam Ramadan Karim.